Hai guys, hari ni kita nak buat mochi bite. So jom kita start. Ini gambaran kita suatu hari nanti. Kita perlukan tepung beras and then kita masukkan gula, kacau-kacau, masukkan susu segar, minyak and then kacau-kacau lagi. Okey, kita kukuskan sekejap. Okey, dah siap. Okey, lepas tu korang kena terus ulikan macam ni sampai dia lembut. Lama juga. Okey, dalam 10 ke 20 minit kena uli. Okey, sampai dia jadi lembut macam tu. Lepas tu bulat-bulatkan ni whipping cream, letak sikit susu pekat bagi manis. And then bagi dia kembang sikit. Lepas tu ni air disalurkan dengan serbuk koko. Lepas tu kita boleh siapkan untuk hidangkan mochi bites ni. Okey guys, dah siap mochi bites. Rasa dia macam chewy-chewy, sedap gitu. Tak berapa nak manis sangat, just nice. Okey guys, selamat mencuba semua.